Emas sebagai simpanan paksa dan lupa. Perkara yang paling penting dalam menyimpan ialah mengukur tabiat dan disiplin, bukan jumlahnya. Bermula dengan tabiat, jumlah simpanan kita makin lama makin bertambah setiap bulan. Sampaikan kita tak jangka kita boleh simpan sebanyak tu. Jadi bila nak menyimpan ni, letakkan matlamat yang besar dan bermula dulu dengan bajet yang kita mampu. Kalau tuan-puan mampu simpan emas serendah RM100, tuan-puan kena bermula dulu dengan nilai RM100. Kalau tuan-puan mampu simpan emas serendah 1 gram, tuan-puan kena bermula dulu dengan 1 gram. Yang penting tuan-puan bermula dulu. Konsisten menyimpan emas 1 gram 1 bulan ni lebih baik berbanding letakkan angan-angan yang besar tapi tak bermula dulu. Sedangkan mereka yang bermula ni setahun dah ada 12 gram emas, malah ada yang lebih. Sebab tu pentingnya bermula dulu. Bila mana kita bermula, kalau kita tinggalkan simpanan, kita rasa tak tenang. Sebab apa? Sebab tak buat simpanan. Berapa pun bajet tuan-puan boleh mula dulu. Kalau ada 100 boleh simpan 100, kalau ada 200 boleh simpan 200, kalau ada 300 boleh simpan 300. Terpulang kepada bajet tuan-puan. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, berapa pun bajet tuan-puan, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.